Salam sejahtera. Pernah tak anda bayangkan masa depan pertanian kita ni dikuasakan sepenuhnya oleh teknologi AI tempatan? Hari ini kita akan selami satu inovasi yang sejujurnya sangat hebat dari kumpulan Agrotech Squad IKBN Bandar Penawar. Namanya EcoGemma. Kita akan kupas macam mana ejen fertigasi pintar ni yang dikuasakan oleh generative AI dan edge computing betul-betul mampu mengubah cara ladang beroperasi dari akar umbi. Okey, inovasi ni bukan sekadar sembang kosong di atas kertas ya. Ia dah pun dipamerkan dengan bangganya di pentas Idea 26 di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Ini jelas membuktikan yang bakat teknikal tempatan kita memang mampu cipta penyelesaian praktikal dan yang paling penting, berimpak tinggi. Sekarang, mari kita tengok realiti sebenar industri pertanian hari ini. Percaya atau tidak, kebanyakannya masih lagi bergantung pada dua teknologi yang agak lapuk. Sama ada pemasa statik yang sangat tegar atau sistem IoT awan komersial. Nampak je canggih, tapi kedua-duanya ada kelemahan maut yang sangat kritikal yang akhirnya akan merugikan operasi ladang. Biar saya bagi gambaran yang lebih jelas. Kalau guna pemasa statik, waktu hujan lebat pun pam baja tu tetap akan jalan tak berhenti. Membazir kan? Lebih teruk, bila cuaca panas terik cecah 36 darjah Celsius, pam terus jalan sampai akar pokok boleh melecur. Habis tu, kalau guna sistem IoT awan komersial, macam Blink pula macam mana? Ya, memang nampak hebat. Tapi cuba bayangkan, tiba-tiba isyarat internet kat kawasan luar bandar tu terputus. Sistem akan terus mati dan seluruh ladang boleh lumpuh. Belum kira lagi hakikat yang petani terpaksa bayar kos langganan pelayan awan tu setiap bulan. Jadi, dekat sinilah penyelesaian dari Agrotech Squad ni masuk dan mengubah segalanya. EcoGemma ni bukanlah peranti IoT biasa yang cuma tahu hantar data. Ia sebenarnya satu ejen fertigasi pintar yang berkonsepkan context aware. Maksudnya, sistem ni betul-betul faham keadaan persekitaran ladang dan boleh buat keputusan penanaman yang sangat bijak secara automatik. Kalau kita teliti seni bina perkakasannya, pasukan ini dah buat satu langkah yang sangat drastik. Mereka buang terus semua pengatur caraan kaku macam kod if-else yang biasa ada dalam microcontroller. Modul ESP32 cuma dikonfigurasi sebagai klien DHCP biasa. Maknanya, ia tak perlu berfikir pun. Tugasnya hanya satu, jadi ejen pengutip data tanpa ada sebarang logik tegar yang membebankan sistem. Macam mana data ni mengalir? Sangat ringkas dan teratur. Pertama, microcontroller akan baca data-data penting macam suhu, kelembapan tanah dan pH. Kedua, ia bungkus semua data tu cantik-cantik dalam format muatan JSON. Ketiga, data ni akan ditembak terus melalui isyarat Wi-Fi tempatan guna HTTP post. Dan keempat, ia akan diterima oleh komputer pelayan edge tempatan kita yang menggunakan bahasa Python dan pustaka Flask. Senang cerita, sistem ni potong terus kebergantungan kita pada pelayan awan pihak ketiga. Sekarang, bersedia untuk dengar bahagian yang paling saya teruja. Keupayaan paling hebat inovasi ni adalah mekanisme fail-safe hybrid dui-mode. Macam ni, kalau pelayan tu ada akses internet yang stabil, ia akan proses data agronomik menggunakan API Google AI Studio untuk dapatkan analitik yang pantas. Tapi kita semua tahu, capaian internet kat kawasan ladang ni kadang-kadang boleh sangkutkan. Jadi, apa yang berlaku kalau internet tiba-tiba terputus? Di sinilah keajaiban edge computing tu beraksi. Skrip Python EcoGemma ni memang sentiasa jalankan ping check. Sebaik saja ia kesan ketiadaan internet, sekelip mata ia akan alihkan perprosesan tu ke model AI tempatan secara offline, iaitu Gemma 2B. Model AI ni pula dihoskan menggunakan Ollama terus dalam pelayan tempatan. Hasilnya, tak ada kegagalan operasi dan keputusan agronomik terus dijana dengan sifar masa terhenti atau zero downtime. Segala kepintaran buatan dan metrik ladang ni pula akan dipaparkan di satu pusat kawalan yang sangat kemas. Apa yang menariknya, pusat kawalan yang dibina guna Streamlit ni beroperasi 100% secara tempatan. Implikasinya untuk petani, mereka langsung tak perlu pening kepala fikir nak bayar sebarang yuran lesen atau kos langganan bulanan platform. Kosnya adalah tepat RM0. Dan inovasi ni tak berhenti di situ. EcoGemma ni turut dilengkapi ciri Explainable AI atau ringkasnya XAI. Ia bukanlah macam butang on-off yang buta-buta ikut mesin. Bila AI ni buat keputusan, contohnya nak hidupkan pam air, ia akan hasilkan satu log dalam bahasa biasa yang sangat mudah difahami. Ia akan terangkan secara spesifik kenapa tindakan fizikal tu diambil, membolehkan petani betul-betul faham rasional sistem tersebut. Biar saya bagi satu contoh senario dunia sebenar untuk kecerdasan silang parameter ni. Katalah sistem mengesan suhu cuaca tiba-tiba melonjak sampai 36 darjah Celsius. AI ni akan serta-merta menganalisa situasi, arahkan pam baja untuk berhenti dan secara automatik tukar ke mod penyejukan air kosong demi menyelamatkan tanaman.
Ini adalah tahap logik kompleks yang memang mustahil nak dibuat oleh pemasa statik biasa. Petani bukan sekadar nampak pam tu hidup, tapi mereka tahu dengan tepat kenapa AI buat macam tu. Dari segi keselamatan maklumat pula, jangan risau. Sistem ni guna reka bentuk pangkalan data berkembar. Setiap log keputusan dan bacaan penderia akan direkodkan serentak ke dalam fail CSV tempatan dan dalam masa yang sama, ia disegerakan ke Google Sheets. Mekanisme pintar ni memastikan rekod ladang sentiasa selamat dan terjamin daripada sebarang risiko kehilangan data. Okey, mari kita bincang tentang angka penentu yang bakal mengubah landscape teknologi pertanian. RM200. Ya, anda tak salah dengar. Kos keseluruhan perkakasan untuk sistem EcoGemma ini hanyalah di bawah RM200 sahaja. Dan untuk infrastruktur perisiannya yang merangkumi Python, Flask, Streamlit dan model olamak tu, semuanya 100% percuma kerana sistem ni memanfaatkan sepenuhnya kelebihan teknologi sumber terbuka. Cuba kita bayangkan impak revolusi sistem ni. Ia benar-benar mampu menghancurkan monopoli pengawal logik industri import yang selalunya menelan belanja puluhan ribu ringgit. Ia juga membuang terus perbelanjaan OPEX langganan bulanan platform awan dan yang paling bermakna, ia meletakkan kuasa pertanian presis atau precision agriculture bertaraf global terus ke tangan usahawan tani luar bandar pada kos yang sangat marhain.